Sabah Power Cuts. Siapa tanggung kos harian? Bila elektrik terputus, rakyat tidak bayar dengan teori. Mereka bayar dengan masa, makanan, perniagaan, ubat, telefon dan rutin keluarga. Menurut laporan milenial yang muncul di Google News pada 29 Jun, Sabah berdepan rolling power cuts selepas gangguan pada platform gas Petronas memberi tekanan kepada grid. Fakta pentingnya begini, ini bukan ruang untuk tuduh syarikat, pekerja atau kerajaan tanpa bukti. Tapi ia memang ruang untuk tanya soalan perkhidmatan awam. Kalau satu gangguan bekalan gas boleh memaksa catuan elektrik, apa maksudnya tentang daya tahan sistem? Dan bila catuan berlaku, siapa dapat notis paling awal? Siapa boleh rancang? Dan siapa cuma perlu menanggung? Peniaga kecil mungkin hilang pelanggan. Keluarga perlu jaga makanan dan ubat. Pelajar hilang masa belajar. Klinik dan perkhidmatan asas perlu bergantung pada pelan sandaran. Itulah sebab isu ini bukan sekadar lampu padam. Ia tentang jurang antara punca teknikal dengan kos sebenar yang rakyat rasa. Pada 25 hingga 35 saat ini, soalan kedua lebih keras. Kalau bekalan sandaran, jadual catuan dan komunikasi kecemasan tidak cukup jelas, kerugian kecil itu berkumpul di bahu orang biasa. Sabah sudah lama dikaitkan dengan isu kestabilan bekalan dan infrastruktur, jadi setiap gangguan besar akan jadi ujian kepercayaan. Rakyat tidak perlu semua jawapan teknikal. Mereka perlu tahu bila bekalan terganggu, berapa cepat maklumat sampai, siapa dilindungi dahulu dan apa pelan supaya gangguan yang sama tidak berulang. Jadi soalan akhirnya mudah. Sabah Power Cuts ini gangguan sementara atau tanda rakyat masih menanggung sistem yang terlalu rapuh? Follow untuk ringkasan isu semasa Malaysia.